Okey, ni adalah tiba-tiba test kan. Ini adalah sound apabila kita offkan noise reduction Boya Mini 2. Ini adalah sound apabila kita onkan noise reduction untuk Boya Mini 2. Boya Mini 2 yang macam gini korang boleh tengok dekat beg kuning sekarang juga. Aku carilah macam pouch bag macam ni untuk letakkan mic Boya Mini 2. Sebab apa? Sebab dekat dalam ni aku beli yang version ada Type C punya dengan Lightning punya. Cuma dekat dalam ni boleh letak Type C saja. Dia tak ada sediakan slot untuk aku letakkan receiver yang Lightning. Sebagaimana Holyland Lug A1 ada. Kat sini aku letak Type C. Yang Lightning ni aku letak dekat sini. Lepas tu kalau letak casing ni sekali dalam ni, aku agak risau sikit lah. So aku carilah pouch bag macam ni. Tak nak bagi salah kan, aku risau takut dia punya casing ni berlanggar dengan dia punya ni, dia punya besi dekat sini. Takut nanti tak boleh pakai langsung. Ataupun phone tak boleh nak read. Takut berlanggar macam ni kan. So aku decide untuk beli pouch bag ni. Saja bercerita je ni. Decide untuk beli pouch bag ni dekat Daiso. Aku letakkan receiver ni macam biasa. Aku lipat. Sebab yang iPhone ni aku memang jarang sangat pakai. Aku sendiri pun tak guna dah iPhone sekarang. Ada dalam simpanan tapi aku tak guna pun. iPhone 5S. Lama sangat dah. So ni dia ada dua belah kan. Yang aku jarang guna aku letak dekat belakang ni. Kita ambil bila perlu saja. Lepas tu yang casing yang kita selalu keluarkan ni, kita letak dekat sebelah ni. Ni pun magnet daripada Boya. Kalau korang nak gunakan dengan Boya Mini 2 pun boleh. Korang boleh tengoklah kat internet ada jual. Ni magnet daripada Boya. Asalnya ada tali tapi aku potong. Aku tak nak pakai tali tu. So aku letakkan sekali dalam ni. Senang stick kecil lagi lah. Still okay, minimalist. Ni magnet. So kalau aku nak guna, still easy nak keluarkan. Dekat belah belakang ni, aku letak pouch yang asal daripada Boya. Yang ada juga receiver Lightning. Jarang pakai. So kita letak dekat partition yang lain lah. Aku prefer yang pouch bag yang ada partition. Supaya kita boleh buat macam tu. Kita boleh buat pecahan dan pembahagian. Kalau korang nak cari pouch bag macam ni, korang boleh pergi dekat Daiso. Tapi kalau korang nak cari Boya Mini 2 yang macam gini, korang boleh tengok dekat beg kuning sekarang juga. Berpeluh mat. Aku dekat parking lagi ni. Panas.